Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa sunat 6 hari di bulan Syawal merupakan pilihan masing-masing kerana tentunya ada yang faham kelebihannya, ada yang faham tapi tak rasa terkesan untuk melakukannya. Ada yang benar-benar ingin melaksanakan secepat mungkin dan kemudian rasa lega. Ada yang tidak mahu rasa rugi dan ingin menjarak-jarakkannya agar dapat rasa suasana Ramadan yang baru saja berlalu itu. Ada yang memang dah terbiasa dengan berpuasa. Jadi puasa sunat 6 ini merupakan perbuatan semula jadi. Bagi kita yang mungkin malas-malas nak berpuasa, kita masih ada masa untuk melaksanakannya, iaitu bulan Syawal ini masih lagi di pertengahan. Kita ada masa untuk mencari 6 hari di bulan Syawal ini untuk memahami, dan kita ada masa untuk melaksanakannya dengan penuh kesungguhan, keyakinan Allah akan memberi pahala bagaikan kita berpuasa selama setahun. Carilah peluang itu.